backup belanja hangus. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-puan satu ilmu yang saya dapat melalui pembacaan buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, tulisan guru emas saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dalam buku ni tuan-puan ada satu topik yang menarik di mana emas ni sebenarnya kita boleh jadikan sebagai backup belanja hangus. Sebagai contoh, bila tiba musim perayaan, banyak kos yang akan kita keluarkan, betul tak? Nak beli baju, nak balik kampung, nak beli kuih dan sebagainya. Kalau kita jual emas yang kita ada, maka kita akan hilang emas tersebut walaupun kita dapat duit. Untuk strategi backup belanja hangus ni tuan-puan, kita boleh pajak emas yang kita ada untuk dapatkan duit tampung perbelanjaan pada waktu perayaan tersebut. Lepas dah raya nanti, kita boleh usaha untuk tebus balik emas kita. Bila kita pajak emas ni tuan-puan, kita akan lebih bersungguh-sungguh untuk tebus balik emas kita berbanding kita usaha untuk kumpul gram emas yang baru. Jadi kesimpulannya, dengan kaedah ni, kita dapat beraya dengan seronok dan emas kita masih di tangan. Belajar sesuatu hari ni, jom simpan emas dengan ilmu dan dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan. Boleh tekan like dan teruskan follow saya.